Pera anak tu saat ni hingga sampai ke umur setahun lebih dah adik kakak dia weh. Tiba-tiba baru tahu kata budak hak dia duk pera tu bukan anak sebenar hak dia. Asal esok cerita ni adik kakak telah berlakunya di wilayah Chonburi. Berlaku terhadap salah satu orang wanita namanya Kak Wecoy. Kita letaklah nama main, nama gelar dia ni Kak Wecoy adik kakak. Jadi Kak Wecoy ni kan pada tahun 2565 dia ni kenal dengan salah satu orang lelaki, duk gawe dengan seorang lelaki tu saat ni lah. Gawe mari tiba-tibanya Kak Wecoy saat ni perut besar mengandung adik kakak. Ketika dia perut besar ni kak balas seomulah dengan gawe dia dengan lelaki tu saat ni adik kakak. Kerana perut besar ni maka berbalah mari lah kalinya seorang lelaki hak bergawe dengan Kak Wecoy saat ni tinggal dia pergi perang. Membuatkan Kak Wecoy saat ni adik kakak mengandung tanggung kandungnya dia tu seorang diri. Setelah mana Kak Wecoy mengandung perut besar seorang diri ni kan kriak serabutlah dia. Nak bicara dengan rumah tangga, nak bicara dengan orang tua, takut orang tua marah sebab hidup perut besar ke apa ni. Tu dia. Lalah kalinya adik kakak Kak Wecoy saat ni pergi bicara dengan sain dia. Bagi bicara tanya tentang sain dia pun sure kayak kata lagu ning lah. Anak mung dalam perut ni, mung teraki kecek kira dengan Kak Wesom. Kak Wesom ni orang yang suka kepada budak. Orang yang duk mengasuh budak adik kakak. Setelah mana bicara dengan Kak Wesom, belum dia nak beranak tu ke adik kakak, Kak Wesom kata tak apalah. Nanti anak mung beranak mari, aku nak pera anak mung sebagai jadi anak angkat aku. Perlu buntam. Kak Wesom bergoyak kepada Kak Wecoy. Lalah kalinya adik kakak belum daripada Kak Wecoy beranak ni, Kak Wecoy pindah pergi duduk dengan Kak Wesom. Kak Wecoy pergi duduk dengan Kak Wesom ni adik kakak satu ketika selepas pada tu, Kak Wecoy saat ni bersaling ataupun beranak tu bek mari. Beranak tu bek mari anak perempuan adik kakak. Maka tika awal-awal tu Kak Wecoy saat ni dia nak uwi lah anak uwi kepada Kak Wesom ni. Nak uwi. Kalau Kak Wesom nak terima sebagai jadi anak akak dia nak uwi. Bahawa dia beranak tu bek mari ni adik kakak dia pun jadi berasa tak letih hati tengok muka anak jadi berasa hala kau saya. Kak Wecoy kata lagu ni aku tak jadi dah uwi anak kepadamu, tapi aku nak uwi mu pera. Aku nak uwi mu pera, aku nak uwi mu ngasuh. Aku nak gaji mu berapa sebulan adik kakak? 8,000 sebulan. Maka selepas pada dia mengandung beranak mari dagak wi kepada Kak Wesom mengasuh anak dia. Kak Wecoy saat ni pergi kerja jadi cangkosang ke apa gini ni lah. Kerja mari lama-lama mari dia klik mari zero anak dia sekali adik kakak. Selepas daripada dia mari zero anak dia tu ke, Kak Wesom hak duk mengasuh saat ni dia royak kata, kalau tak save pera anak, wi anak ni kepada orang berumur tak apa. Kalau kita wi anak kepada orang berumur, dia nak wi sagahti lebih kurang 20,000. Tapi Kak Wecoy saat ni dia yakin kata dia tak save wi anak. Dia tak sewi anak, dia sayang kepada anak. Dia tak sewi. Tetapi walau dia tak sewi sekalipun, dia nak masih lagi upah Kak Wesom mengasuh anak dia hingga sampai ke seterusnya adik kakak. Maka lepas pada tu Kak Wesom ni pun duk ngasuh anak dia adik kakak. Sehingga anak Kak Wecoy saat ni sampai umur lebih kurang 5 bulan adik kakak. 41 Minakum 2560 ni, tiba-tibanya adik kakak Kak Wesom saat ni duk ngasuh anak Kak Wecoy, bawa anak dia saat ni mari hantar ke dia. Abang mari hantar ke Kak Wecoy, Kak Wesom hantar anak kepada Kak Wecoy, dia kata aku tak kawan tak ada ni nak ngasuh anak demo ni. Tu dia tak apalah, mu pera dulu start, mengasuh dulu. Lepas pada ni aku mari ambil. Maka Kak Wecoy saat ni pun ambil lah anak dia ni, duk tunggu sehari ke sehari adik kakak. Tunggu Kak Wesom nak ambil pergi klik ngasuh semula kerana Kak Wecoy saat ni nak pergi kerja dah adik kakak dia. Tiba-tiba adik kakak Kak Wesom saat ni tak mari ambil anak dia pergi mengasuh. Lalah kalinya adik kakak Kak Wecoy saat ni dia bawa anak dia saat ni wak giwi kepada mak dia duk kampung, duduk di wilayah Chak Chengsau. Ambil pergi ngasuh adik kakak. Setelah mana dia pera anak dia, mak dia, tok dia duk pera hingga sampai ke 7 bulan, rupa parah budak ni jadi kau berubah. Kak Wecoy tanya kata, mak, kerana anak kita ni muka berubah tak serupa dulu, muka ni tak serupa dia. Hala kau gelak sikit, muka jadi hala kau bergebeng sikit. Dia kata ni bukan anak dia lagu ni, dia ada rasa sakit di tika tu dah ada kakak. Dia bicara dengan mak dia kata, mak kalau gini kita ambil anak kita pergi periksa DNA boleh ke tidak? Tapi mak dia kata tak usah duk kacau periksa ke apalah. Lama kan dia jumpa kata bukan anak kita, wak jadi pesang lain pula. Dia pun tak pera gitu adik kakak dia. Dia pun tak ada duk periksa DNA gitulah. Pera hingga sampai ke anak dia tu saat ni, budak tu saat ni sampai umur setahun lebih kurang 6 bulan pada bulan Minakum 2567 adik kakak. Tiba-tibanya ada salah satu orang wanita. Nama dia Kak WN. Kak WN saat ni adik kakak tag Facebook. Tegar inbox Facebook kepada tegar dalam Facebook hak Kak Wecoy. Tanya kata, dia ni jadi anak hak budak hak munduk pera tu. Anak hak munduk pera tu adalah anak aku.
bukan anak umum. KWN saat ni tanyalah kata apa khabar, kata anak dia tu buah ke dak. Wasa nak tengok rupa parah anak lagu mana, cuba hantar muka anak dia sikitlah. Tu dia. Lepas tu nang KWN saat ni dia hantar gambar ketika dia duduk kecek kira anak dia duduk kepada Kak Wesum. Pada setahun lebih ketika belum pada tu adik kakak dia. Maka setelah mana KWN saat ni mengaku kata tu adalah anak dia, membuatkan Kak Wecoy tu berkejutlah nak. Kejutlah mana adik kakak dia katanya, dia duk pera budak jadi lama kening hingga siapa kau budak setahun lebih ni tiba-tiba bukan anak dia kali weh. Kecek mari ni ke adik kakak. Kecek mari. Dia pun goyak KWN tu, goyak katanya pada ketika anak dia umur 5 bulan, Kak Wesum pergi ambil anak dia tu dan juga Kak Wesum duit ke dia lebih kurang 10,000. Duit kepada KWN 10,000. Kemudian pada tu adik kakak Kak Wesum ni ambil anak KWN kepada siapa dia? Kepada Kak Wecoy. Kepada Kak Wecoy. Membuatkan Kak Wecoy ni jadi duk silap pahal. Duk berasa syok dah kata bukan anak dia, tapi duk tipu diri gitu kata bukan kok dah. Maka pera siapa ke besar, tiba-tibanya orang mengaku dakwa kata itu adalah anak dia, bukan anak Kak Wecoy adik kakak. Lepas pada tu adik kakak Kak Wecoy ni pun usaha nak berhubung lah dengan Kak Wesum, orang ngasuh anak dia dulu tu, kata mu ambil anak aku pergi tak mana. Mungkin tak mana lalah kalinya adik kakak Kak Wesum goyak katanya anak dia tu saat ni dia tukar. Anak dia tu saat ni dia kepada orang Burma sungguh, hak duk kecek bicek kira sebelum pada ni. Dia kepada orang Burma. Kepada orang Burma. Maka lalah ni tak tahu kata orang Burma tu saat ni duduk mana adik kakak dia dah. Lalah kalinya adik kakak cerita ni pecah. Maka Kak Wesum saat ni kena igak dah lah, kena ambil tindakan oleh undang-undang. Tapi dia mengaku kata dia buat sungguh. Mula-mulanya undang-undang ambil tindakan terhadap Kak Wesum lebih kurang 10 tahun penjara. Dan yang mengaku kata dia buat sungguh, undang-undang kurang penjara terhadap Kak Wesum lebih kurang 5 tahun adik kakak dia. Walau bagaimanapun adik kakak, lelah ni Kak Wecoy saat ni dia pun berasa nak tahulah kata anak dia tu duduk mana. Kerana Kak Wesum pun royak dah kata anak dia tu dia kepada orang Burma. Lelah ni tak tahu kata orang Burma, orang Pama tu saat ni duduk mana adik kakak dia. Maka Kak Wecoy saat ni dia mengadu terhadap Muniti Pawinahong Sekun. Maka lelah ni duduk di dalam keadaan cara lah. Kata nak cari kata anak dia duduk mana. Anak dia tu saat ni kena jual ke lagu mana adik kakak dia dah. Tu dia. Ni adalah salah satu cerita yang berlaku di wilayah Chon Buri. Yang mana duduk gagir adik kakak dia dah. Ya sebab budak umur zaman budak ni rupa ni dia tak berubah lagu mana adik kakak dia dah. Tu dia lagu mana kata adik kakak tak suka-suka lah kata cerita semacam ni. Ada berlaku juga di dalam kalangan manusia. Ni berlakunya di wilayah Chon Buri adik kakak dia. Lelah ni tak tahu lagi lah kata anak dia tu duduk di mana. Kena ambil pergi jual demo ke lah mana. Pihak pegawai ni duduk tengah risik baru adik kakak dia dah. Lagu mana adik kakak berpendapat berkenaan dengan khabar cerita ni? Cuba komen mai bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Siapa dia nak buat haji dan umrah, ingatlah kepada Al-Hikmah Tour. Hari ni boleh long tabian ataupun daftar nama untuk haji tahun 2570. Ada 3 pakej. Pakej VIP, Tengah dan juga pakej dak sampai 45 hari. Dan hari ni dia buka terima untuk buat umrah bulan 10, bulan Tuklah. Ada 2 grup, 12 hingga 20 Tuklakom dan juga 14 hingga 28 Tuklakom. Harga RM99,000 sahaja. Setiap kali nak buat haji, buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour diurus oleh Ustaz Sabri Palah. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu.